benda yang kita boleh buat ataupun tak boleh buat tu as a manusia kita boleh fikir sendiri kan. So saya pun baru juga, saya kena belajar lagi. Tapi F8 Bus. Baru dari batal perkahwinan. Macam mana dengan peranan tu? Memang Mimi dengan Syafiq ada bagi-bahagi ke peranan untuk rumah tangga ni, saya buat ini. Saya rasa memang adalah benda tu kan. Sebab kita ni dalam relationship, saya rasa kita kena sebab kita kahwin berdua, bukan satu. Jadi apa-apa benda pun kita kena bersama-sama lah, tolong menolong, bantu membantu lah. Saya pun baru, saya tak tahu. Saya pun cuba-cuba je lah apa yang saya boleh kan. Lepas kahwin kan untuk berlakon, tak ada syarat lagi? Saya dah tak ada syarat sebab saya rasa sebelum ni kita dah kenal lama. Jadi syarat tu itu common sense. Benda yang kita boleh buat ataupun tak boleh buat tu as a manusia kita boleh fikir sendiri kan. Benda yang baik ataupun benda yang buruk. So far kita dah ada perbincangan tu daripada sebelum lagi kita kahwin. So tak ada masalah. Mimi, Syafiq ada cakap kata nak melibatkan awak dengan Indigo. Macam seterusnya, maknanya kerjasama, bukan kerjasama saja, awak terlibat secara langsung. Mungkin sebelum ni saya ada juga masuk writer's room sebab saya suka menulis. Jadi Syafiq dia dah ada production dia sendiri. Dia memang sangat-sangat push saya untuk ke depan tu untuk buat saya punya cerita sendiri, barang saya sendiri kan. We'll see how. Apa tu contohnya yang mungkin writer ke? Writers lah. Saya more to writers lah kot. Tapi showrunner mungkin tengoklah apa yang saya boleh buat sebab saya pelakon kan. So saya pun baru juga, saya kena belajar lagi. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya more into writing. Sedikitlah cerita apa? Sebenarnya kita ada few project yang kita nak bawa ke ni lah kan. Few project. Saya pun tak tahu yang mana satu yang akan pergi dulu. Kita cuba je lah. Tapi yang you suka? Yang saya suka konsep saya more to time travel, fantasy. Itu adalah genre saya lah. Tapi genre tu memerlukan bajet yang sangat besar. Jadi we'll see how. InsyaAllah doakan saya.